Hanya Tuhan yang tahu rahsiaku ini padamu. Kerja keras dengan ku berikan padamu. Subhanallah, ku menyesal atasmu. Tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Ku tarik balik cintaku ini yang ku sedar tiada jodoh. Memang anak itu bukan anakku. Yang ku rasa jodoh tidak ada. Bukan salah anakmu, salah dirimu sendiri. Hak jagaan masih ku pegang, kerana ku tidak mahu dia jadi seperti orang tua dia. Menjadi ayah untuk anak haram tidak apa, tapi tidak baik pula diberikan ibu dengan ayah dia. Akan ku jauhkan kedua orang tua yang imankan dia dengan Subhanahu Ta'ala. Memang ini taubatlah sebelum terlambat. Tapi malah engkau pula sebar fitnah yang akhirnya Ustaz itu pun jelaskan sesungguhnya engkau selingkuh. Ujian diri sudah diterangkan. Sesungguhnya ku tidak mahu tanya kenapa nanti malaikat akan tanya di akhirat. Kenapa engkau biarkan mereka sesat di dunia, tidak diberikan pengajaran azab duniawi? Ku berikan itu kerana malaikat akan tanya. Memang itu adalah hukuman. Memang itu akhirat memang berbeza. Hukuman duniawi dengan hukuman akhirat itu beza sama sekali. Tapi ku juga harus beritahu dunia. Memang dunia ini memang tidak adil. Tapi kena ingat, ini dunia adalah ujian bagi kita. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kadang-kadang Tuhan akan tanya, kenapa engkau biarkan itu dosa? Kerana iman itu tidak boleh diwarisi dengan darah, harus diwarisi dengan ilmu. Kerana itulah aku mendidik dan membesarkan dia dengan matang, supaya dia menjadi orang beriman. Subhanallah. Amin.